Hello everyone, welcome to Slay the World Bombas and Manja. Now we at Datu Jelatik for the Dewi Remaja Watch Party 14th anniversary. Bersama kita iaitu Fizrin, salah seorang managing editor remaja. Okay, so sekarang ni mungkin kita boleh bertanya sedikit. 40 tahun ya, dan congratulations kerana telah mengadakan salah sebuah event yang prestigious. Kita tak pernah lagi tengok event ni lepas final ada watch party. So macam mana idea tu boleh terjadi sampai nak buat watch party? Sampai nak buat watch party sebab 40 tahun Dewi Remaja. Sebab tahun ni kita nak sambutan finale tu disambut dengan sekali dengan dewi-dewi kita yang lain. Macam mana kalau boleh tengok atas pentas tadi kan? I rasa semua macam legend. Semua Azhar Aziz, Cik Puan Mimi Wahida, Pushpa Narayan, Wan Khatijah. So kita dapat kumpulkan daripada yang the OGs Dewi Remaja 80-an sampai ke sekarang. Itu satu momen yang saya rasa sangat indah untuk brand remaja tu sendiri. Sebab I think this is a platform where everyone grow. Kalau kita tengok daripada industri hiburan kita pun ataupun industri fashion pun, kita melahirkan banyak talent-talent yang orang kata ada sesuatu untuk di-offer kepada industri. And that is very important. Pemerkasaan wanita juga sebenarnya. You give a platform for them to grow. Yes. Kita boleh nampak semuanya berjaya di bawah platform Dewi Remaja, kan? Okay, so sekarang ni kita back to winner. Macam mana pemilihan winner untuk edisi ke-40? Kita tahu mesti kita nak pilih best among the best ni. Okay, because macam kita dah pernah cakap sebelum ni, Dewi Remaja bukan pasal looks je. Of course, you kena ada personality, you kena ada looks, tapi looks saja tak cukup. You kena ada bakat. Suatu kalau Rauf dapat tengok, kita start daripada tahun 2023 kita adakan pusingan bakat. So that diorang kena berfikir dah. Bila dia masuk Dewi Remaja daripada audition lagi, dia dah tahu, okay, apa bakat saya? Adakah lakonan? Adakah dancing? Adakah singing? Adakah pidato? Dan kalau mereka ada bakat-bakat lain pun yang mereka boleh tonjolkan, mereka kena tonjolkan perkara itu. Sebab kita nak orang yang all-rounder, bukan hanya pandai cakap, bukan hanya cantik. So that they are prepared for the industry, dan I think itu justification untuk pemenang. You menang because you dapat tengok tadi kan persembahan sebagai contoh Nilia, Nelly Sake, Deepa. Sangat amazing, unexpected. Betul lah. I pun ada setengah pandang I goosebumps macam I tak sangka dia orang boleh buat macam tu. Because kita banyak training bagi dia orang. Sepanjang 8 minggu tu kita ada classes, kita ada temukan dia dengan dewi-dewi lama. Because tahun ni memang kita sulamkan dengan alumni. Setiap episod kita bawa ke alumni lama untuk train dia orang, untuk bagi tahu dia orang, untuk kongsi. So itu kemanisan 40 tahun Dewi Remaja. Kita boleh nampakkan keindahan, dan I rasa ini adalah batch yang paling best and gempak lah. Really? Ya, betul. Kita nampak diorang ada amazing inner spirit, kita nampak hidden talent. Kita nampak. Okay, so the last question adalah, okay, advice you kepada mereka-mereka yang ingin masuk ke dalam dunia Dewi Remaja, dan juga mungkin nanti akan ada hero remaja yang kita dah terangkan. It's adik-beradik pun. Dewi Remaja ini hero remaja. Dewi Remaja bermula 85, tahun 1985. Hero remaja bermula 1990. So sama je, kita mereka banyak talent. So mereka dah boleh expect mereka perlu all-rounder. Mereka kena ada bakat. Mereka kena ada daya komunikasi yang baik untuk datang ke Dewi Remaja, dan juga untuk melangkah di hadapan juri ketika audition nanti. So I think be prepared girls and boys. Kalau ada hero remaja lagi ke, Dewi Remaja lagi ke, jangan takut, datang je. Because ada seorang tu, ada Malaysia Charmin, dia cakap, abang sebenarnya saya duduk dekat 2 jam dalam kereta, saya takut saya tak boleh buat. Okay, faham. But dia cakap, boleh ke? Because dia cakap ini dah tahun terakhir dia dah 25, dia baru habis Master of Law. So dia cakap, kalau saya tak turun tu abang daripada kereta, saya tak tahu saya boleh sampai top 12. So I cakap, just do it. Tak kira lah you rasa you, mak kenapa orang ni cantik, kenapa ni tak, you semua cantik. Kita nak tengok bakat you, kita nak tengok personality you. So you should come, and I think just give your best. Prepared, sebab you dah tengok senior-senior you dah tunjuk dah apa yang mereka buat. So get prepared. Get prepared for yourself. Okay, and then boleh hire Rauf juga untuk preparekan you. Okay. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you for inviting us juga. Cover Dewi Remaja. Okay, thank you so much, and best of luck to you in the future. Thank you. Okay, see you again. Bye bye. Bye guys.